Okey, itu pilihan pertama. Pilihan kedua. Aiman. Aiman. Mana Aisyah? Syah, buat apa seorang-seorang kat sini? Main telefon, tak nampak ke? Okey tak? Okey. Apa? Okey tak? Betul okey. Okey. Mana partner kau? Kau shoot bila? Hari ni, Hari ni. kenapa? Mana partner kau? Partner aku ada kat atas. Dia tengah buat review tak tahu apa. Betul ke okey? Okey. Kenapa? Jadilah kau kenapa? Tak ada. Okey ke tidak? Ya, okey. Betul okey. Tak adalah. Aku lepas ni partner hari tu aku tengok muka kau lain je, duduk seorang-seorang aje. Mana ada lain? Okey je lah. Kau memang kau suka duduk seorang-seorang? Aku memang Lone Ranger. No Ranger. Kenapa kekok? Bangun lah kau. Tak kekok lah. Aku tanya je kau okey ke tidak. Ya, okey. Kenapa? Kau okey ke tak? Aku kalau kau okey aku okey je. Okey, lepas tu? Aku okey lah. Aku happy lah. Tak ada. Happy aku gembira sebab kita berdua dapat talent sementara. Tapi mesti kau lagi happy bila aku ni kan Apa? dapat talent baru, dapat guide talent baru kan. Ya, aku happy sebab dah macam-macam kau bagi ajar aku Abel macam bagi kepercayaan dekat kita. Ingat senang ke nak dapat talent baru? Maksudnya macam besar lah tanggungjawab bila kau dapat talent baru ni macam tu. Nak kena konsisten post konten, nak kena cukupkan konten berapa, nak kena ajar kita punya partner macam mana nak buat konten, macam mana nak bercakap depan kamera macam tu. Kenapa kau yang sedih ni? Kenapa? Tak, aku tak sedih. Lepas tu? Aku okey je. Tak sekarang ni. Aku nak bagi tahu yang bukannya aku seorang je pilih Aina. Kau pun pilih Mak Kodok, betul tak? Kan? Sebab apa? Sebab kau nak cuba benda baru, nak cuba guide orang baru. Sebab sebelum ni waktu kita mula-mula masuk, kita kena guide. Betul tak? Kau macam kau kena guide dengan Luqman, aku kena guide dengan Fael. So bila dah sampai sini dah rasa macam sampai kita dah matang, dah masak, kita dah masak. Masak. Maksudnya kita macam buah yang dah matang. So kita boleh bagi ajar orang pula kan. Betul. Aku rasa macam lagi-lagi kalau tiba-tiba bila kau guide Mal, aku guide Aina, dua orang tu boleh jadi permanent. Lagi bangga weh sebenarnya. Oh tinggi, cita besar cita-cita kau ya. Tak adalah, maksudnya itulah, banggalah. Kita guide dengan baik lah dia orang kan. Betul. Tapi itulah apa yang kau harap dengan supporter City Min depan ni. Aku harap korang jangan nak ngada-ngada sangat ni. Tak payah garangnya. komen buruk lah, tak payah nak tak nak tu, tak nak ni. Tak suka. Tapi kebanyakan yang komen macam tu yang kanak-kanak. Yang dewasa dia orang okey je, support je. So terima kasih sebab sentiasa support lah macam tu. Sebab tak dia macam ni, memang korang akan rasa sayang tu melekat lah dekat setiap partnership. Sebab minat orang kita tak boleh nak paksa, tak boleh nak ubah-ubah. Cuma jangan komen buruk lah ataupun DM buruk-buruk sebab semua datang sini untuk bekerja dan menjalankan tanggungjawab masing-masing macam tu. So kalau korang macam merendahkan dia orang, dia jadi tak semangat lah untuk buat kerja macam tu. Dia akan jadi serba salah, jadi sedih, suram. Betul, ataupun supporter City Min lepas ni nanti kau pun ada crowd kau. Aku pun ada crowd aku. Crowd City Min boleh support dua-dua. Betul. Itu yang seronok tu. Itu yang macam lagi best. a big family macam tu. Aiman! Ya, aku lompat lagi. Okay. So, aku rasa semua pun dah jelas. Aku tak tahu macam mana untuk konten semalam bila dah post. Kita kan konten kan post malam ni kan. Tapi konten ni maybe aku akan post esok ataupun lusa. Tapi esok kot. Esok. Kenapa? Aku harap tak ada yang berat sebelah ke ataupun kecam-kecam ke. Sebab aku kesian dekat dia orang macam terutama dekat ni Aina. Dia pernah kena cop penyondol. Jangan sampai saya yang sondol korang.
Weh. Betul kau nak sama-sama? Siapa yang cakap tu? Tak lah. So kita orang okey je, tak ada masalah pun. Bukannya kita orang tak jumpa kat office. Boleh kita orang kalau kita orang nak shoot berdua ke kan. Okey je, tak ada masalah. Jaga pun. tangan, jaga hati orang lain. Yes, Faham? betul. Korang sebagai supporter, korang kena bagi lagi semangat dekat kita orang. Betul. Sebab kita orang berdua ni guide orang baru tau. Betul. Besar tanggungjawab tu. Big apa? Big. Responsibility come with big. Tak tahu lah. Bigger. Kamu bengong je. Okay. So, tu je lah aku nak cakap. Aku ingatkan kau tak okey. Aku okey. Betul? Ya. Yeah. Okay, semangat okay? Semangat. Kalau aku ada masalah apa-apa, aku nak tanya kau, boleh kan? Tak boleh. Kenapa? Tanyalah Aina. Aina kan orang baru. Okey je. Oh, maksudnya lepas dah bubar ni memang kau tak ada apa-apa kaitan lah, tak ada oh memang tak boleh bincang apa-apa masalah. Oh ya ke? Wah, okey. Okeylah. Okey, so aku kena cari Abang Alif je kot. Buat drama sendiri. Cari je lah aku, masalah. Tak nak. Kenapa tak nak pula? Okeylah, Syah. So aku minta maaf kalau aku ada buat salah ke selama kita Tak ada. Berapa kali nak minta maaf ni? Sudah lah. Terima kasih juga. WhatsApp. Terima kasih lah tau. Kau ni biarlah aku nak luar. Tak boleh ke aku nak luar? Kau dah malas, dah bosan nak dengar. Patutlah kita kena bubar. Cepat nak pergi kat Mal. Kau pergilah kat Mal kau tu. Aku nak pergi kat Aina aku. Aku tak tahu Aina tu pergi mana dah. Terpuruk dan terparung mana tak tahu lah. Okay Syah. Okay. Last apa? Last. Tak ada last. Tak ada. Last. Kau macam meminta. Bukan permintaan aku, tapi permintaan dia orang. Tak ada siapa permintaan minta. Dia orang. Tak ada siapa minta. Oh, kau tak nak buat? Tak nak. Okey. Tak nak buat. Dah. Belah. Dinosaur ni menjadi saksi kita punya pemborakan. Bye-bye. Oh, tak nak buat betul lah? Tak nak. Okey. Silakan. Bye-bye. Silakan apa? Aku duduk kat sini. Keluar. Kau dah keluar. Oh, ya aku kena keluar lah ni? Rabut aku yang kau ni. Untuk konten kali ni, Aina dapat tak surat daripada siapa-siapa yang ada dekat sini? Rasa macam tak ada. Kenapa rasa macam tak ada? Naluri saya rasa tak ada lah. Saya tak ada tengok ada ke tak. Okey. Korang rasa ada tak surat untuk Aina? Ada! Okey. Jom Aina, kita tengok sama ada Aina dapat surat ataupun tidak. Untuk Aina, talent sementara kita, adakah Aina dapat surat ataupun tidak? Dapat. Jawapan dia tak ada. Betul saya cakap tak ada. Buatlah balik. Tak ada ke? Tak ada. Untuk Aina tidak mendapatkan surat daripada sesiapa. Aiman, jikalau aku sebut partner kau orang lain, maka Siti Min dibubarkan. Jika aku sebut Aisyah, maka Siti Min dikekalkan. Jadi partner untuk Aiman adalah Aina. Dalam hangat pelukan, dia berasa yang mengerti yang ku rasa. Hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Merenung keluar jendela, melihat kebesarannya. Sedap suara kau Biasa je lah Aiman.
Boleh tahan juga. Kau asal duduk sini sorang-sorang ni? Aku cari tadi kat office kau tau. Aku suka ni, tengok ketenangan. Ketenangan lah. Tenang sangat kita tengok tasik ni depan lakefront rumah lama aku ni. Tengah lagi aku tengok muka kau. Dah lah kita duduk sana mana. Mana? Duduk mana sana kejap lah. Asal Panas aku duduk tu. kau ni? Macam tu. Panasnya. Okay. Sini pun dah okey redup ni. Boleh dah, weh. Ni apa aku nak cakap tadi dah lupa dah. Kau macam nervous je cakap dengan aku? Ya tak, aku tak nervous pun cakap dengan kau. Aku lagi tak nervous, aku okey. Alah kau ni. Kau ingat aku. Tapi kau ada bakat apa ni? Kau masuk AI kau ada bakat apa sebenarnya ni? Aku ada banyak bakat. Ada banyak. Tapi Dia kau kena request je. oh macam tu, bukannya kau bagi sendiri lah. Aku jenis, aku different lah, different. Different macam mana? Patutlah orang tak nak pilih kau. Sedih kau ni. Sedih. Kenapa kau ada kat sini kalau kau tak pilih aku? Ini aku bagi tahu kau. Aku jual mahal je sebenarnya hari tu. Tak ada. Aku tak pilih kau masuk content partnership tu kan? Jual mahal guys. Mana ada kau jual mahal. Kau awal dah pilih aku. Itu pun second choice. Itu aku saja je nak bagi kau FYP sebenarnya. Kau perasan tak? Kau Tak FYP ada. banyak. Aku tak payah orang pilih pun aku dah boleh FYP dengan senyuman aku. Sekarang ni? Sekarang ni kau nak aku apa? Sekarang ni aku nak kenal kau Okay. lebih dalam lagi. Sebab kau kata kau dalam, aku tengok kat AI team ni kau macam tak ada bakat tu tak. So kali ni aku nak keluarkan bakat kau. Aku kesian tau tengok kau ni. Orang tak pilih kau tau. Surat pun tak dapat. Kau tahu tak? Okay. Sedih hidup kau ni. Tapi nasib baik Allah dah datangkan aku untuk guide kau. Untuk pimpin tangan kau. Kau lapar tak? Dah start tak selesa. dah sebelum kau. Kau lapar tak? Aku lapar. Okay, jom kita pergi makan. Kau belanja aku makan Ya, aku belanja kau makan. Okay. Boleh ah? Kau nak mana? Aku nak makan lah. Nak berenang sana, pergi sana. Aku Kita nak pergi sana. makan. Okay, jom. Okay, so sekarang ni kita nak pergi makan dulu. Aina, lapar? Kau ni sikit-sikit Lepas makan. aku lapar. Kerja pun belum lagi Oh, makan ni. Kau jangan. Ada seorang tu lagi kuat makan. Ya. Hmm. Siapa? Kau ah. Tapi kau baru kenal aku. Sebiji dia serupa macam kau lah. Pakaian nak dekat sama, tudung nak dekat sama, cuma muka je beza. Kau belum move on lah kira kan. Aku move on. Sorry sikit lah weh. Ini Aiman lah bro. Move on tu tak ada dalam hidup aku. Bukan. Kau ni lapar. So sekarang ni kita nak orang mana? Makan apa weh? Tapi aku rasa macam tak selesa lah. Sekejap boleh? Kau keluar sekejap boleh? Keluar sekejap boleh? Asal lah ni. Keluar. Sip betul. Bukan lock lah. Kau marah aku? Aku report kat bos. Kau marah aku ah? Tutup pintu ke? Tutup pintu. Kau Aiman. Duduk belakang. Duduk belakang. Oh, sesuka hati je dia duduk dekat sebelah ni Oi, kemas sikit. Orang baru buat cara orang baru Oh, kau ni sesuka sebab hati. sekarang saya lagi makan. Kau buat aku jadi grab Tak, sekarang ni kau kena duduk belakang. Tak selesa. Ni tempat duduk siapa kau tahu sebelum ni? Kau nak sebut ke? Sebut. Apa? Yang orang yang kau tak move on tu. Aku dah move on. Tapi nak duduk sini bukan senang. Itulah Aiman. Kau kena lalui apa yang aku minta, kau kena buat dulu hari ni. Baru boleh kau duduk Aiman. sebelah aku. Betul tak? Dah boleh duduk dah? Belum lagi. Okay. Belum lagi. Disebabkan kau, aku masih lagi sama-sama dengan karakter kau ni. So sekarang ni aku nak bawa kau pergi makan dulu. Okay. Dan aku ada tugasan, ada task untuk kau. Kita tengok kau boleh ke tak buat. Kau boleh ke tak keluarkan diri kau. Boleh Okay Man. Betul? Alah aku nak duduk depan. Kau dah duduk depan, tak lama. Okay. Aduh. Okay, tak nak buang masa. Kita terus pergi ke kedai makan. Tak tahu nak makan kat mana. Kau nak makan kat mana ni? Aku dah ngantuk lah weh. Kau nak makan kat mana? Aku tak tahu, aku budak baru kat sini. Makan aku nak nasi lah, nasi. Nasi lah? Chicken chop pun sedap gak? Chicken chop? Masalah duit aku tau. Duit aku ni. Alah kan orang panggil first date. Okay lah, okay. First day aku belanja kau lah ni. Chicken chop, spaghetti gitu-gitu. Aku style dekat western. Okay, sebabkan kita pergi ayok boleh? Kalau kau ingat aku punya hobi dengan cerita-cerita apa masa aku Aku tahu sebab tu. Itulah dia. Sebab tu aku nak bawa duit tadi. Aku nak bawa duit banyak-banyak. Nak apa? Nak campak kat muka kau. Tak adalah. Jahat sangat aku campak kat muka kau. Tak adalah. Kau senyum macam manis. Mulut kau boleh tahan juga kan?
Jangan pandang daripada segi senyuman, pandang daripada kata-kata. Tak adalah, mana ada. Aku tak, bukan macam tu lah. Kita nak pergi makan kat mana ni? Western eh? Ya. Aku bawa kau pergi makan dekat satu restoran ni lah. Ada aircon, kau panas. Oh, kau nak depan eh? Mana boleh kau duduk Kalau depan? makan tu kalau boleh nak ada aircon, aku panas. Oh, di mana? Kalau gerai-gerai ke apa, lain kali lah. First date. Kau tak pernah bawa orang pergi date ke? Kau fikir kau siapa lah? Diman pula kau. Sekarang ni, okey, disebabkan duit poket aku pun tengah ada ni, boleh aku bawa kau pergi date. Alhamdulillah. Okey, jom kita pergi makan dulu. Let's go. Okey, Aina, hari ni kau kena pilih tempat makan. Boleh? Kau nak makan kat mana? Sini ada makan apa? Asal tak tahu pula nak makan apa. Aku sebenarnya kan, memang orang ingat aku macam perempuan kaki kikis kan. Memang nampak. dah. Nampak daripada segi Kita muka makan je. food court, kita makan food court. Food court? Tadi kau kata nak makan western kan? Tu tadi aku nak test. Dah terselah yang kau ni memang materialistik. Aku nak test. Test apa? Aku nak tengok kau apa perasaan kau untuk mama. Bila aku baru kenal aku nak kikis kau. Tak ada hal lah bro. Gua banyak duit bro. Tapi dia ada makan apa? Lepas tu kau tak tahu nak makan apa. Macam mana kau ni? Kau dah pernah pergi sini ke belum? Tak pernah. Sepatutnya aku kena bawa kau pergi Shah Alam lah. Buat apa pula? Shah Alam lah, tempat kau kan? Bosan lah. Dah bosan pula duduk Shah Alam. Sebut Shah Alam, Shah Alam. Shah Alam? Ha. Makan apa? Aku rasa... Okay, kau... Sekejap, aku tengok muka kau. Aku tengok daripada riak wajah kau ni, muka-muka mamak kau ni. Tapi hidung kau pesek. Kau tahu aku ada mix mamak weh. Tak ada, kau tak ada mix mamak pun. Tak ada. Hidung Betul pesek. lah aku ada mix mamak ah. Mamak kat mana tu? Betul lah. Mamak kat dagu ke? Tak tahulah pula. Nanti aku tanya mak aku. Buat sangat pula suara aku. Okay, so cepatlah pilih lah mana. Nandos ke apa ke. Kau nak makan mana? Takkan kau nak makan F4S pula. Mana ada makan kat sini, baju Kita apa. akan beli baju sekejap lagi. Umur kau berapa? Aku baru 19. Menipu kan kau 19. Umur kau dah 30 kau dah. Aku 19 Muka tua lah. Aku 19. Mana Aku ada. ada pakai college. 19 berapa bulan? Tahun bila? Berapa bulan? Tahun bila? 2006. Ada. Mana dah. Yalah, sebabkan kau pun tak tahu nak makan kat mana, kau ikut je aku. So hari ni kau kena ikut arahan aku. Kau faham tak? Faham. Cakap macam mana faham? Faham. 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 Cepat. Faham. Gitu. Aku boleh je. Lagi. Bagi lagi. Pagi lagi kau tunggu, aku lapar ni. Aku tak ada idea nak cakap apa ni. Kita makan dulu, okey? Aku kena duduk sebelah kau, boleh tak aku duduk sebelah kau ni? Kalau boleh aku nak sebelah sana tapi tak apa lah. Kau ni demand lah. Boleh Duduk sebelah sini. Benda boleh je borak dia. Order. Kau nak apa? Makan apa? Aku rasa bagi nasi goreng biasa je lah. Kau nak makan apa? Aiman, pusing lah. Hai. Aiman. Okay. Jom. Okay, kau nak makan apa? Order je, kau nak makan apa, kau order. Okay? Ini ke paling mahal RM20? Weh, bang minta lagi mahal apa? Aku nak take away sekali untuk makan malam dia weh. Boleh ambil. Boleh, tak ada masalah. Untuk kau, aku belanja. Aku tengah buat hobi aku sekarang ni. Cita-cita aku nanti lain kali. Cita-cita kau menghabiskan duit aku. Hobi aku Cita-cita menghabiskan kau mengumpul duit. Sekarang ni tengah hobi lah sekejap. Faham. Kau kena berani, Aina. Benda yang kau buat, kau perlu berani. Okay? Okay. Contohnya, kau pilih makanan sekarang. Aku dah lapar tadi. Okay. Daripada tadi ni. Kau tahu tak aku suka makan apa man? Sebab tu aku tak tahu. Sebab tu aku tanya kau. Kau tanya aku balik. Saja. Susah kan nak baca benda ni man? Lama kau pilih makanan Kau dah pilih ke? Aku dah pilih dah. Ya, aku tak tahulah. Okay, macam ni. Kau order, aku makan. Aku nak test kau pula sekarang. Aku pula yang kena test ni kat sini lah. Okey lah, aku order lah. Challenger-nya aku kena makan apa yang kau makan. Okey, boleh. Nak orang Disebabkan jadi perempuan. boleh, tak masalah. Betul lah. Kau makan toge tak? Pakai. Tu pula Okey lah, aku ambil lah. Macam mana nak order ni? Kau pakai tangan juga. Okay. Abang tu dah sampai, kau cakap. Kau nak nasi putih ke goreng-goreng? Order air dulu. Air 4M. Okay.
air ni, teh 3 lapis. Teh tu. Teh 3 lapis. Okay. Abang penat ke? Abang penat ke? Oh, ya. Tired. You tired ah? No. Oh. Udah. Okay. After this, kau lagi And then. and then I want. Okay, and then he want kau nak apa? Wait wait He ah. want to think first. I want fried rice in Yongzhou style. Yes. Yongzhou style. My food. Your food ah? Pattaya? Can. Oh can. Oh tadi kau suruh aku pilih, kau can aku je. Okay, kau nak apa? Kau nak goreng-goreng ke nasi putih? Nasi goreng. Nasi goreng. Ada fried rice with chicken sauce Ya, fish. aku sebenarnya nak butter chicken. Okay, butter chicken sini. Ni butter chicken ni. Oh, this one is butter chicken. Okay, give me one butter chicken. Pineapple? Oh, yeah. Absolutely right. Oh, thank you. That's all. Alright, thank Nice you to very meet much. you. Nice to meet you. Wow. Aku rasa macam kita kat luar negara tadi. Aku rasa macam tu juga. Tapi itulah Comel ke abang tu? comel Apa? Kau nak cakap English kan dia tadi. Sabar, aku panggil Kau kata abang tu comel kan? Jadi masa dia hantar makanan lah. Lagi lambat dia kirimin makanan kita. Aku dah tak boleh jaga aku sikit lagi aku kokak meja ni man. Sabar. Aku panggil abang tu balik sebabkan kau kata comel. Sir. Aduh. Sir? Biasa tu busy lah Aiman, ya Allah. Macam ni kau berani Aiman sebenarnya? Sir? Sorry, can you sit this? This? One second. Oh ya ke? Oh sorry lah, kau kena reject awal-awal lah. Tengok, dia tak ada sebelah kau. Aduh. Betul, I don't like to take a photo. Siapa nak ambil gambar dia? Apa? Oh nak ambil video. Perasan. Perasan. So, aku apa lagi bakat kau yang ada ni? Aku sebenarnya banyak bakat aku dah bersara lah. Dah tua rupanya. Kau tak payah, aku boleh main ukulele, kau tahu tak? Ukulele. Mana ukur kau? Tak bawa lah. Itu Boleh ke? masuk dalam konten ukulele? Boleh? Tapi kau jujur kau rasa aku kalau nyanyi kan? Kena kecap. Kan? Ada. Orang kecam tu biar. Aku kalau nyanyi kan? Macam boleh tertidur ke macam terus tak ada tidur? Dengar aku. Tak boleh pejam mata aku. Cuba kau nyanyi. Sebab tadi aku tak dengar. Okey, cuba nyanyi. Okey, korang kena dengar sebetul-betulnya, okey? Hisham letak dengung-dengung sikit, okey? Aku ikut Cek, itulah bunyi cicak. Kalau setakat lagu tu aku pun boleh nyanyi. Apa? Cek. Aku tu sebenarnya tak semua orang boleh nyanyi. Hai, kau silap ni aku lah. Kau boleh, aku tahu kau maru. Kau main dengan lagu Arab kan? Aku itulah, aku sebenarnya macam adore video tu, aku macam minat. Oh iya ke? Masya Allah. Masya-Allah. Betul? Bisa. Kau ni cepat. Kau tahu lagu Bintang? Bintang apa? Bintang. Bintang ada macam-macam bintang. Lagu Bintang yang tengah viral kat TikTok tu. Bintang di langit. Bosan lah. Itu? Oh, lagu bosan. Kau tunggu. Lagu ni yang Bintang-bintang di langit. Lagu tu apa ni? Lagu ni yang bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Cepat, aku baru nak feel lah kau Tengok ni. lirik sangat. Aku tengoklah lirik. Ini bukan konten Alif Irfan. Tapi tadi okey kan suara aku? Sabar. Dia tak feel lagi, tak feel. Cepat, aku nak dengar ni. Apa nama lagu tu? Bintang apa tau? Nyanyi. Ya, Winaya berdaga. Sekejap, Wee, please abang aku minum. Kau jangan seksa aku macam ni, aku dah apa sedih. Kau buang masa aku tahu dalam konten ni, nanti nak kena cut kau minum air lagi. Okey. Apa yang tawa ni? Nak buat wikat lanjut aku nak blushing ni. Mana ada man? Kau ni Cepat, tawa kita kena blushing ni. Sekejap. Tapi sumpah tawa. Ya ke? Sekejap Cepat. Dah weh. Man. Ha? Apa? Manis. Manis apa? So aku tengok kau lah. Weh, kalau aku kata tawar bawah ni dah gula penuh macam ni, kau kata tawar. Je, Tak tahu. kau ni aku nak try je. Okey. Cepatlah, aku nak dengar ni, kau nyanyi. Dah lah Wee, tadi kan aku dah nyanyi. Okay lah. Tak, sikit. 3, 4. Hmm. Korang terimalah suara awam ini, okey?
Kau jangan merendahkan kau. Kau kena bangga dengan diri kau. Kau tahu nak cakap suara aku macam apa Siti Nurhaliza? Yes. Enggak, suara ni Aina Abdul. Yes. Ini Aina mana? Ya, Okay. 1, 2, 3. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Tiada mahu ke sana walau telah direncana. Okey, Aiman. Ya Allah, sedapnya suara kau. Astagfirullahalazim, Aiman. Oh, sedapnya suara kau. Ui, meleleh menghayati Kau weh. orang pertama yang hargai bakat aku. Ya tu. Aku Akhirnya. silap weh. Aku silap aku tak tak bagi pilih. surat kat aku. Ya tu. Aku silap Weh, tu. on time weh. Terima kasih. Wow, thank you. Oh, Antara sedap menyanyi dengan boleh menyanyi. Aku yang mana? sedap menyanyi, boleh menyanyi. Okeylah, pandai menyanyi dan boleh menyanyi. Jawab lah. Kau boleh menyanyi lah. Kalau sedap menyanyi tu 2-3 kali kat aku fikir sebenarnya. Kan? Tapi dia bila kau menghayati suara Aina ni, boleh meleleh macam tadi. Betul. So, kalau nak dengar saya nyanyi, kena lapik apa-apa lah kat bawah. Betul, kan? betul. Aiman sudah. Wow. Tak pernah orang ambilkan sudu untuk aku tau. Selalu aku ambil sendiri tau. Macam aku cakap aku hormat orang tu. Kau lagi tua daripada aku, kau tahu tak? Umur kau berapa sebenarnya weh? Kau tak tahu umur aku berapa. Kau nak partner dengan aku tapi kau tak tahu umur aku berapa. Cepat weh, umur kau berapa weh? Aku teka. Teka. 23. Betul weh. Betul ke? Betul. Umur kau berapa? Teka. 25. Betul, Man. Okay guys, sekarang ni kita dah habis makan. So saya akan bagi something task untuk Aina untuk dia buat dekat dalam mall ni, apa benda dia buat. Sebab kita nampak, kalau korang nampak yang Aina ni dia punya karakter dia dalam konten Alif Irfan ni segan-segan lagi. So kita nak buang dia punya segan dia. Pergi apa pergi? Panggil lah partner kau. Thank you. Bagi kiss. Bagi kiss. Astagfirullahaladzim. Kau jangan bukanlah birthday, Man. Bukannya dia betul-betul nak ngorat kau pun. Tengok, mana tahu jantung dia tengah duduk-duduk weh lepas aku bagi flying kiss kat dia. Dia tak bagi. Yes. Kenapa kau panggil dia lagi? No. Dia dulu dah pula dia ni. Kenapa dah ditangkap cinta Aku dengan tak panggil kau. Aku bagi dia perasan pula. Okay, sambung. Okay. Alright, so sekarang ni Aina yang kena bayar makanan hari ni. Alright. So kita nak pergi bayar kejap. Lepas tu kita pergi buat task. Alright. So let's go. Yang aku pegang ni. Baik. Itu bagus lah. Kau pegang semua boleh? Aku kan jenis hormat orang tua. Penat aku ulang dengan kau. Cepat nak bayar ni. Bagus lah. Aku suka lah partner macam ni. Suka bayar-bayarkan kau nak bungkus aku apa ni. lagi tak? Ha? Nak bungkus Tak nak. Aku boleh masak kat rumah. Kau ingat aku tak boleh masak ke? Ha? Ya. Berapa bang? Kau ikhlas tak ni belanja aku ni? Just. Ikhlas betul? Aku sebelum masuk lagi aku dah plan nak belanja kau. Ya ke? Kenapa aku tengok macam mana? Tapi kenapa kau boleh plan nak belanja aku ni? Kau pun tak tahu aku partner dengan kau. Aku jenis naluri aku jarang salah. Ya ke? Sekarang ni task yang kau perlu buat adalah aku pun segan sebenarnya, tapi disebabkan kau punya karakter tak keluar lagi. Kau kena jadi diri kau, bukan dengan aku je. Kau jadi macam ni, okey? Ya. Aku nak kena buat apa ni? Sabar. Kita naik lift ni. Naik lift pula, naik escalator. Panjang lah eskalator dia weh. Macam jauh je. Sekarang Kau ni, buat aku tengok wayang. hey, kau ingat aku ni siapa? Macam naik ke TGV ni weh. Aku nak kau menjerit yang kau boleh. Okey? Sekarang ke? Nanti sabar. Sekarang boleh ya? Sabar, belum lagi. Kita kena cari satu tempat yang orang kata orang boleh nampak kau. Kau nampak tak aku kat atas ni? Nampak aku kat atas ni? Nampak? Nampak tak bawah tu? Aku nak semua orang yang ada kat bawah tu pandang kau. Aiman. Okey, boleh ha? Aiman, aku nak cakap apa? Okey, cara kau bercakap senang je. Tak susah pun, okey? So apa yang kau perlu cakap adalah yang
kau boleh jadi diri kau sendiri Aiman, ini bukan ni memalukan diri dalam aku ni. konten Alif Irfan. Tak ada sebut nama ke Oh, sebut ya ke? nama ke? Aku boleh jadi diri aku sendiri. Mengamuk pula akak tu. Cakap aku boleh je lah boleh tak weh? Aku boleh jadi diri sendiri. Aku boleh jadi diri sendiri. Okay? You can do it. Okay? You can do it. Kau nak duduk sebelah aku ke tak nak? Ha? Okay. Okay. Oh, kau nak betul-betul so nak kau duduk dapat sebelah duduk depan ni? boleh duduk depan. Tapi sebenarnya aku duduk belakang aku selesa lah. Ya ke? Aku yang tak selesa. Aku pula rasa macam aku kena jadi Grab pula. Okay? So dah ready ah? Dah ready? Betul ni, dah ready. Sabar. Kau ni tak bersabar betul tak menyabar Okay. Aiman, tak payahlah Aiman benda lain. Kau kena keluarkan diri kau. Nanti Tak kena halau ke weh? tak kena halaunya. Siapa je nak halau kau? Kau buat benda yang betul. Ke kau dia kacau orang? Apa okey tak dengar pun? Boleh! Boleh. Okay, sabar. Dah ready Dia pun dah ready. Aiman jauh je Aiman. Aku nak ikut ke? Tak, kau duduk situ je. Betul lah. Oh, ramai ni sedap ni. Okay. Sabar. Ready? Jap. Ready? Jadikan diri kau, keluarkan diri kau yang sebenar. Welcome. Okay? Are you ready? Okay. Mana? Sekarang ke? Are you ready? Okay. Come on. Dah. Aina boleh. Okay, 1 2 3. Cepat. Okay. 1 2 3. Kuat. Aku boleh. Tak dengar. Aku kat sini pun tak dengar, kau tahu tak? Aiman ni. Hello, test. Okay. Tak payah nak test. Aku boleh. Kau tak payah. Cukuplah tu. Dah lah Aiman. Kau ni aku panas dengan kau ni. Cukuplah tu Aiman. Kau bukan kena cakap macam tu tau. Aku dah cakap tadi. Dialog aku dah bagi dah. Okey, kau pegang sini betul-betul. Kau pegang besi ni. Kau tengok Aku boleh jadi diri aku sendiri. Lepas tu kau stay je kat sini. Kau jangan macam Malu Aiman. inilah content creator sebenar. Aku boleh jadi diri aku sendiri. Kau nak tengok macam mana Abang Alif Irfan, macam mana Isa Ishak boleh berjaya macam tu. Sebab benda tu. Kau jangan malu-malu benda tu. Nak berjaya ke tak nak Nak. Kau masuk AI team sebab apa? Nak berjaya. Lagi sekali Sabar. Okey. 1 2, pastikan orang bawah semua pandang atas 1 2 3. Okay, 1 2 3. Aku boleh jadi diri aku sendiri. Tak kuat. Kuat lagi Aida. Aiman, dah kuat dah tu Aiman. Tak kuat, tak ada orang pandang. Aiman, ada orang pandang. Siapa? Mana ada? Mana ada? Lagi sekali last. Aiman. Last. Ayat sama Teruk Stay jangan tunduk-tunduk Kuat tadi okey dah. kuat. Lagi kuat. Last. Cepat no. 1 2 3. Aku boleh jadi diri aku sendiri. Ada orang pandang. Yeay, Aina berjaya guys. Teruk Aiman. Asal pula teruk? Aku dulu lagi kena teruk, kau tahu tak? Siapa buat kau macam tu? Waktu aku zaman-zaman Fael dulu aku kena jerit. Kau buat budak tadi toleh weh. Baguslah benda tu. Orang perasan. So kau akan dikenali kat Dipas ni Okey dah. Lagi sebagai orang yang suka menjerit. Okay? Sialah. Okay. So last task lah untuk kau. Sebab kau pun nak balik kan. Kesian pula lama-lama. Buat apa Okay. Last task kau. Yang ni paling orang introvert tak boleh buat. Kau pergi dekat mana-mana orang. Seorang. Okay. Lepas tu kau tanya, akak ke abang ke ikut kau? Cakap, abang tengok tak AI team? Pasal? So dia subscribe. Bukan. Suruh subscribe. Abang tahu tak, saya influencer. Boleh tak abang follow saya? Lepas tu kau cakap, abang nak ambil gambar dengan saya tak? Boleh? Boleh ready Oh my god, kenapa kena abang? Perempuan boleh kan? Perempuan lah. Kalau kau rasa macam lagi berani, kau boleh je panggil Tak lah lelaki. weh, aku macam aku cakap Aku ni sopan orangnya. Mana? Sopan tak menentukan kau
Ni kau apa orang kata boleh keluarkan diri kau. Aku dah ready dah ni. Aku punya level tak malu tadi masih ada. Okey, boleh? Ini tempat aku menari tu tau tak sini. Ya. Aku dengan Aisyah nak dapatkan aiskrim apa benda entah aku kena menari. Melonware tu tahu. Melonware apa benda. Dia betul-betul pakai baju lah weh. Okey, boleh ah? Dia betul-betul effort lah weh nak masuk. Alright. So, let's go. Teruskan. Aku akan tengok kau daripada tepi. Okay, aku nak bagi dia cakap macam Mana? ni. Ambil ni. Ha? Saya nak tanya soalan. Boleh ke? Boleh? Okay. Abang jangan nervous bang. Abang nervous, saya lagi nervous. Okay bang? Nama Michelle ni. Boleh ni, boleh sekejap ya? Okay bang, saya ada soalan. Bagi dia. Abang, salah pula. Kau dah ada. Lupa, nervous. Orang nak order ke? Ada orang nak order? Ni. Okay, kita tepi sikit bang. Okay, saya ada soalan. Apa soalan? Abang tengok YouTube tak? Tengok. Okay, abang tengok YouTube Alif Irfan tak? Tengok. Abang tahu saya ni influencer. Abang. Jauh je natural je. Okay. Nampak Tahu. sangat lah. So abang nak tak follow saya punya social media? Saya nak tengok boleh? Boleh tak ada masalah. Apa nama? Nurul Aina. Cik. Instagram lah. Mana-mana abang tertarik? Nanti tengok YouTube Alif Irfan tahu. Boleh. Saya pernah dengar tapi saya tak tengok. Okay, abang nak tengok abang saya tak? Boleh. Jom bang. Saya first time nak tengok abang dengan fans. Abang fans saya tak? Okay lah, sekarang jadi pendek. Jom bang, cepat bang. Aku yang tu aku tak introvert. Oh, macam tu kau tak introvert? Wow, Lagi-lagi gila. aku nak tanya siapa Sekejap. Oh, tapi asal kau dalam konten Sorry, aku nak ramai semua orang. tapi dalam konten Arifan kau tak ada pula macam ni. Tak, aku nervous. Nervous. Sebab korang kat dalam tu semua. Kau boleh jadi diri sendiri sebenarnya. Sebab aku belum fully berkenalan dengan semua orang, kau faham tak? Habis tu tadi kau kenal ke? Seorang, kau Seorang. faham tak aku pun belum kenal kau lagi. Ya ke? Tapi kau dah macam-macam dengan aku ni. Macam mana? Okay, Boleh ni. Seorang lagi lah, perempuan lah. Sebab tadi macam budak-budak aku tengok. Apa tadi soalan lah? Okay, saya ada soalan. Nanti cakap kat mic tu tau. Okay. Okay. Akak tengok YouTube tak? Tengok. Tengok. Tengok Alif Irfan tak? Tu tengok kamera. Tengok Alif Irfan. Akak pernah tengok muka saya tak? Pernah? Pernah tengok? Ada. Pernah tengok saya tak kat YouTube? Pernah. Nama saya apa? Aina. Betul lah weh, aku dah famous. Pandai. Okay, saya ada permintaan. Saya kan influencer. Apa kata follow saya kat IG? Boleh. Tapi dengan saya punya ni sekali lah ni. Saya punya pembantu. Boleh je. Yang ni dia punya. Sibuk je dia, saya nak berkawan dengan kakak. Korang nak ambil gambar dengan saya tak? Nak. Okay, kita senyum kat kamera tu Okay, jom. 1, 2, 3. Okay. Yeay! Aku rasa macam rimas pula lah kau ni. Dah Kena lebih-lebih selesa pula. dengan Dah boleh tak kan? selesa dah ni. Penat penat. Nak layan kau pula. Kau boleh beli pula depan tu. Aku mentor kau tau. Bukan kau mentor aku. Kau tahu tak? Aku pula di bahan ni depan tu. Tapi kan kau dah bertambah 2 followers tadi. Yelah, untung lah. Aku Tapi tak- kau aku 3. tambah 3, kau 2. Aduh. Macam tu rupa-rupanya Bagus kau kan? ni extrovert Kan? ke introvert? Dia orang sampai macam aku rasa dia nak balik lah lepas aku interview dia orang tadi. Muka dia nampak macam apa benda ni? Apa benda? Tapi yang bestnya aku tanya dia kenal. Saya ajak ambil gambar yang aku tak boleh tu. Itu lah tu. Lagipun Aina memang dah famous lah. Sebelum masa Ada AI orang. dah famous lah. Saya biasa-biasa je. Follower dah 190 lebih K. Biasa-biasa je lah. Biasa-biasa je. So lepas ni kau boleh buat tak? Boleh je. Boleh lah. Sebab kan aku dah jadi mentor kau lah kan ni kan? Yes. Turun sini ke? Turun sini. Nak tak nak aku kena berani lah dalam konten Alif. Nanti Yes. aku memalukan kau pula. Yes. Betul. Esok aku try. Aku nak rasa juga diri aku ni bangga bila aku dapat didik anak buah macam ni. Esok kalau konten esok aku okey, aku biar dia orang macam, "Ish, Aiman buat apa ni Kak Ina?" Kan? Asal dia macam ni dah. Biar orang tertanya, "Ui, sejak dengan Aiman ni lain macam benda ni. Dia pandai menjawab ni. Kau hajar lah ni." Okay. Alright. So
So Aiman rasa Aina ni dia bukannya jenis introvert, bukannya jenis pendiam sebenarnya. Cuma dia belum lagi, dia masih lagi permulaan Dia dalam perlu dididik. Yes, perlu dididik dan masih awal lagi untuk dia nak keluarkan untuk apa dalam konten Alifan. Maybe dia kena tekan-tekan sikit, kena push sikit baru dia macam okey macam tadi lah. Kena paksa lu jerit, kena ni lu baru dia okey. Kau rasa okey tak ni? Rasa dah lega ke belum Aku ke? macam tak puas. Ke kau nak buat lagi? Aku macam nak sambung. Kau pergi buat seorang-seorang ah. Macam ada orang lain pula. Aku suka terja-terja orang ni. Suka Suka Aku terjah abang ni sekarang. Tak nak aku ni. Tak nak pula. Kalau kau nak terjah lebih-lebih kau buat konten kau. Bukan, kau pergi buat seorang-seorang tak ada kamera. Aku macam gila pula. Okay, so sampai sini je konten I mana guys. Okay, untuk ni aku yang cari kau. I mana? Sini. Aku jangan belakang kau. Okay, boleh Okay. Alright, kau tepi aku dulu, belum lagi. Kau ni betul-betul nak cepat habis ni. Okay, so sampai sini je konten Aiman kali ni guys. Okay, Aiman minta maaf kalau Aiman ada terkasar bahasa ataupun Aina ada terkasar bahasa mengguris hati mana-mana pihak. Korang jangan lupa support Aiman, support Aina, support IT yang lain guys. Korang jangan kalau korang ada idea konten yang lebih menarik untuk saya dengan Aina buat, korang boleh komen kat ruangan komen. So sampai sini je konten Aiman kali ni guys. Ai mana? Sini. Wah. Itu betul. Bye bye.